Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid sekalian. InsyaAllah dalam video kali ini cikgu akan membincangkan secara digital berkenaan dengan nota digital yang telah cikgu berikan dekat dalam Padlet itu berkenaan dengan nota kata adjektif untuk murid-murid tahun 5 yang dikasihi sekalian. Jadi cikgu mungkin ada lampirkan nota je. Jadi cikgu dalam video ni cikgu akan terangkan sedikitlah kepada murid berkenaan dengan jenis-jenis kata adjektif yang terdapat dalam nota tersebut. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat di sini, kata adjektif ni setahu cikgu memang murid-murid dah belajar daripada tahun 1, tahun 2 sekalipun. Sekarang dah tahun 5, mungkin kamu dah memahiri dah apa itu kata adjektif. Jadi kata adjektif ini, cikgu akan terangkan definisinya, ialah kata sifat untuk menerangkan sesuatu kata nama. Dan kata adjektif ini terdiri daripada 9 jenis. Apa itu 9 jenis? 9 jenis itu ada daripada jenis sifat, jenis warna, jenis cara, bentuk, waktu, jarak, ukuran, perasaan, panca indera. Masing-masing jenis kata adjektif ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. Jadi murid-murid tak boleh salah gunakan. Dan kita mesti tahu apa maksud satu persatu jenis kata adjektif ini. Mari cuba terangkan di slide seterusnya. Jadi, untuk kata adjektif sifat, apa maksud kata adjektif sifat dan bila je kita nak guna? Apa contoh-contohnya? Untuk kata adjektif sifat ialah kata adjektif yang berfungsi untuk menyatakan keadaan atau rupa sesuatu. Contohnya macam pandai, selamat, cantik, sifat bagi suatu kata nama tu. Kata nama tu pandai, sifat dia. Kata nama tu selamat, kata nama tu cantik. Seterusnya kata adjektif jenis warna yang berfungsi untuk menunjukkan warna bagi kata nama, sama ada merah, biru, hijau. Seterusnya kata adjektif jenis ukuran yang berfungsi untuk menunjukkan sifat saiz sesuatu perkara, sama ada contohnya lah besar, kecil, pendek. Seterusnya kata adjektif bentuk yang berfungsi untuk untuk menerangkan bentuk fizikal sesuatu kata nama, sama ada bulat ke kata nama tu, lepeh ke, bersegi ke kata nama tu. Dan kat sini ada juga kata adjektif jenis waktu yang berfungsi untuk menunjukkan masa bagi suatu kata nama, sama ada kata nama tu masa dia menunjukkan awal ke, sifat dia lama ke, silam ke. Seterusnya kata adjektif jenis jarak yang berfungsi untuk menyatakan kata nama itu jauh ke atau dekat. Jadi contoh yang kita boleh guna bagi kata adjektif ini ialah jauh, dekat, hampir. Seterusnya kata adjektif cara yang berfungsi untuk menunjukkan perlakuan suatu tugasan. Contohnya macam pantas, lengkap, cemerlang. Cara dia, cara kata nama tu melakukan suatu perkara. Pantas, lengkap dan cemerlang. Kedua terakhir ialah kata adjektif perasaan yang berfungsi untuk menyatakan emosi atau perasaan bagi kata nama, sama ada dia tengah marah, kata nama tu sedang marah ke, sedih ke, gembira ke. Dan akhir sekali ialah kata adjektif jenis panca indera yang berfungsi untuk menyatakan diri daripada anggota-anggota diri yang ada dalam diri kita. Contohnya panas, masin dan kering. Baiklah murid-murid, kita sudah berada pada penghujung bagi nota digital kita. Jadi setiap nota yang kita telah belajar mestilah perlu ada latihan untuk mengukuhkan apa yang telah kita belajar tadi. Jadi cikgu ada 3 jenis soalan kat sini dan cikgu nak murid-murid semua selesaikan ketiga-tiga soalan ini dan jawab dalam buku latihan aspek tata bahasa sebelum cikgu nak kutip naik cuti sekolah nanti. Ada 3 soalan, iaitu berapakah jumlah jenis kata adjektif bahasa Melayu? Berapakah? Jadi jawapannya mestilah dalam bilangan, kata bilangan, okey, nombor. So yang kedua ialah apakah definisi bagi kata adjektif? Tak ada dalam nota ni tapi cikgu ada terangkan kan. Jadi kamu bagi tahu. Dan yang ketiga lah, apakah definisi bagi kata adjektif panca indera dan berikan contoh untuk kata adjektif tersebut. Jadi jangan lupa yang murid-murid siapkan latihan ini. Terima kasih.